Dah pakai krim, dah tukar skincare, tapi kulit masih gatal, merah, menebal dan bersisik. Untuk sesetengah masalah kulit seperti psoriasis ataupun eczema, rawatan cahaya atau fototerapi boleh menjadi salah satu pilihan rawatan. Hai, saya Dr. Adlina dari Hexa Clinic. Masalah kulit kering seperti psoriasis dan eczema bukan sekadar kulit kering biasa. Ia berlaku apabila sistem imun dan keradangan kulit menjadi terlalu aktif, menyebabkan kulit menjadi gatal, merah, bersisik atau menjadi lebih tebal. Kadang-kadang ubat sapu sahaja tak cukup. Terutamanya kawasan yang terlibat itu luas dan kerap berlaku. Fototerapi adalah rawatan yang menggunakan cahaya ultraviolet yang terkawal. Biasanya narrowband UVB yang diberikan di klinik dengan dos yang dipantau. Cahaya ini membantu mengurangkan keradangan kulit dan memperlahankan aktiviti kulit yang terlalu aktif, terutamanya dalam keadaan seperti psoriasis atau sesetengah eczema. Rawatan ini bukan seperti jemur di bawah cahaya matahari. Ia diberikan dengan dos yang terkawal. Ia sesuai dipertimbangkan untuk merawat pesakit yang mempunyai ruam kronik, kawasan kulit yang lebih luas ataupun sebagai pilihan tambahan yang lain selain ubat sapu. Kebiasaannya, rawatan dibuat secara berkala beberapa kali seminggu dan perubahan kepada kulit boleh dilihat secara beransur-ansur selepas beberapa sesi. Hasil setiap orang berbeza, sebab tu pemeriksaan doktor penting untuk tentukan sama ada fototerapi berkesan untuk anda. Kalau anda ada masalah psoriasis atau eczema ataupun kulit gatal dan bersisik yang kerap berulang, boleh jumpa doktor untuk dapatkan nasihat dan pemeriksaan yang tepat.